tengah bercakap, tiba-tiba, aku nak cakap apa tadi? Atau masuk bilik terus blur, aku nak ambil apa ya? Ni bukan malas, ni namanya otak ibu tengah reset mode. Kenapa rasa macam lupa semua bila mengandung? Jawapan ringkas, ini bukan rekaan, ia dipanggil pregnancy brain atau momnesia dan ia real. 1, hormon tengah renovate otak ibu. Hormon progesteron dan estrogen naik mencanak waktu hamil. Ia ubah sambungan neuron otak, fokus, memori dan logik. Boleh jadi blur sekejap. Otak tengah susun semula untuk jadi lebih responsif secara emosi, bukan analytical macam biasa. 2, otak ibu mula priority shift. Bahagian otak yang urus empati dan ikatan dengan bayi makin aktif. Fokus automatik lebih kepada bayi, bukan benda lain. Sebab tu ibu boleh ingat jadual vitamin, tapi lupa tempat letak kunci. 3, kurang tidur, plus letih. Plus emosi turun naik, jadi otak jam. Susah tidur malam, kerap bangun buang air kecil, badan penat, memori jangka pendek jadi kabur, macam fail tak sempat loading. 4, otak sedang upgrade, bukan rosak. Kajian MRI tunjuk otak ibu berubah struktur masa hamil. Ini bantu ibu lebih peka, kuat intuisi dan lebih connect dengan emosi orang sekeliling. Tapi side effect dia boleh mudah lupa benda remeh. Bila semua ni akan reda, biasanya akan improve semula lepas bersalin, terutama selepas tidur dan hormon stabil balik. Tapi jangan terkejut, ada yang momnesia ni berlanjutan sampai fasa menyusu. Tips bantu otak ibu lebih fokus dan segar. Tidur ikut keperluan dan rehat, bila boleh tulis to-do list, guna reminder kat phone, makan makanan tinggi omega 3, B12, zat besi, amalkan FRT Mama. Bantu stabilkan hormon dan support sistem saraf ibu dari dalam. Momnesia bukan tanda ibu lemah, tapi tanda otak tengah bertukar jadi versi baru yang lebih hebat. Komen saya pun blur kalau awak tengah lalui benda sama. Dan jangan lupa follow untuk konten kehamilan yang real. Lawa and buat ibu rasa I'm not alone.